Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Madani terus mengutamakan kebajikan rakyat di sebalik krisis Asia Barat dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Penyaluran subsidi secara berkesan dan efisien diteruskan bagi RON 95 pada harga RM1.99 liter dengan kuota 200 liter sebulan untuk rakyat yang layak. Pendekatan ini bagi mengekang ketirisan dan pembaziran selain matlamat utamanya adalah menjaga kebajikan rakyat dan menjamin keutuhan ekonomi dan kewangan negara. Walaupun situasi semasa stabil, semua pihak diseru untuk terus berwaspada dan bersatu tenaga dengan kerajaan agar kita mampu mengharungi cabaran masa hadapan dengan lebih berdaya tahan. Sebahan ini dari Pejabat Penerangan Daerah Dungun. Sekian, terima kasih.